Dalam video kali ini saya nak cuba roti jenis baru ya, roti limited edition ataupun edisi tahap berisa royal buttercorn ya. Dalam tu ada butter dan juga jagung dalam tu ya. Dan roti tu dibuat dengan Hokkaido milk. Roti ni memang lembut. Mari kita buka dan cuba. Untuk roti yang dibuat dengan Hokkaido milk tu agak mahal sikit lah. Satu biji tu RM1.60. Jika nak bandingkan dengan roti biasa, RM1.20 tu lebih mahal daripada lebih mahal 40 sen je. Dan untuk pengetahuan anda, roti Hokkaido milk dari Kansai pun RM4.80 dah. Jika nak bandingkan dengan roti biasa RM3, wah jauh lebih mahal tu. Mari kita tengok dalam tu. Ini dia creamnya. Tak tahu ada jagung ke tak. Mari kita cuba. Dalam tu memang ada jagung. Rasa tu sedap. Nak cakap ada butter ke tak, saya tak tahu. Tapi memang sedap. Ada rasa jagung yang sangat-sangat manis. Ada biji jagung dalam tu ya. Sedap. Baik, kita cuba lagi. Sedap ya. Beli dekat kedai tadi.